sebut dah. Kadu mati. Nampak tak? Paling banyak, paling lama orang sebut kita 3 hari saja. Siapa sebut kita 3 hari? Bini kita. Faham? Hari keempat tak sebut. Hari pertama ramai sikit sebut. Geng-geng Facebook. Ada dah mati dah malang. Nampak? Mati ngejut malang. Lepas tengok Gusti mati lalu. Nampak? Geng-geng Facebook, geng TikTok, Instagram 2-3 orang sebut. Hari pertama. Betul tak? Nah, orang yang menangis paling lama bini kita. Anak kita lama mana menangis? Sekerat hari saja. Masa mana? Masa nak tanam. Orang tengah duduk sibuk tanam mayat kita, pukul 11 pagi, anak kita duduk di kubur. Anak kita. Faham? Orang tengah sipang mayat kita. 11 pagi. Faham? 11 malam karang anak yang menangis tu. Go! Terenung lawan JDT. Faham? Tengok siaran langsung. Faham lagi? Anak yang sama menangis pukul 11 pagi tadi. Betul tak? Malam karang live, Terenung boleh skor dengan JDT. Anak yang sama bertepik juga. Betul tak? Hari pertama mati. Nah, orang paling lama dalam dunia ni akan menangis bini kita. Bila? 3 hari saja. Faham? Tunggu, tengok apa berlaku sekarang. Hari pertama kita mati, ayah mati, mak kita dah makan nasi. Anak-anak mak mari ya makan nasi. Dah selesai dah sipang ayah kubur tadi. Molek belaka dah, alhamdulillah. Dah makan teringat kecil pun. Nangis. Hari pertama. Betul tak? Hari kedua mak mari ya makan nasi lauk ikan gerong gula kuning sedap faham? Kan mak tak sedap mulut, teringat ke ayah mu. Pergi dapur macam ayah mu, duduk atas bocongkeh. Nampak tak? Tak makan lagi kan? Hari ketiga mak mari ya makan. Boleh jangan banyak sangat, sikit-sikit je lah. Nampak hari ketiga. Boleh makan dah, jangan banyak sangat. Betul tak? Habis dah air mata. Hari keempat mak jumpa dah buku bank ayah. Ya sungguh 80,000. Aku kata dah ada.